cantik lagi. Walaupun tak cantik sangat. I dah tulis dah. Yang ni adalah larutan W. 25 cm 3 W solution. Lepas tu saya ada lukis lagi. So ini metal X. Ini metal Y. Apa yang lain dekat sini Apa yang lain? Itulah pemboleh ubah manipulasi you. Jadi, kena tulis apa? A type of metal. Ataupun jenis logam. Tidak diragukan lagi. Tapi, kalau saya tulis logam je, boleh tak? Kalau saya tulis logam je, tak boleh. Sebab apa? Awak mesti kena ada awak punya parameter type. Ini adalah parameter. You kena campurkan dengan you punya subject dia. Kalau ada salah satu, tak ada salah. Okay. Kalau you nak tulis juga logam, boleh. Tapi you kena tulis dua-dua. You kena tulis macam ni. Logam X dan logam Y. Ini boleh. Metal X and metal Y. Aduh, punya nak tulis banyak-banyak sangat kan? Tulis. Macam ni boleh. Itu kalau you nak tulis juga logam X dan logam Y. Tapi kena tulis lah. X dengan Y is present. That is accepted. Kalau you don't want to write the parameter and subject. Okay? So ini boleh, ini tak boleh because it doesn't have subject. Jenis apa? Jenis jantina. Itu tak boleh. Okay, bergerak balas. Sekejap. Dekat atas dah ada dah. Cikgu nak tengok balik atas. Tengok kat sini. Kat sini ada. Apa dia? Cepat guys. Yang ni apa ni? Kacau. Dia dekat nombor 4. Dia dekat nombor 4. Jawapan dia dekat nombor 4. Jawapan dia dekat sini. Perubahan suhu. Mana subjek you? Mana you punya subjek? Smita. Change in temperature. Aimi, mana you punya subjek? Mimi, saya sudah cakap. Ni lagi. Ni apa ni? Suhu apa? Suhu saya. Suhu cikgu ni sekarang ni tengah tinggi ni. Guys, aduh. Dia kata dekat sini, catat suhu tertinggi. Record the highest temperature. This is the answer. Tetapi, saya tak boleh tulis suhu tertinggi sahaja. Tak boleh. Sebab suhu tertinggi ni dia macam parameter. You tak ada subjek. Mana you punya subjek? Suhu tertinggi campuran. Ni baru betul. Ataupun the highest temperature. Campuran tu kena ada sebab you dah campur metal and W. That's why you have to mention larutan. Mixture. Temperature of mixture. Kalau awak tak tulis mixture ni masalah. Tak boleh bagi markah sebab you tak ada subjek. Sebab now you dah mix the element which is metal dengan larutan. Which is sebatian lah. Okay. Faham? Okay. Boleh. Kalau you tulis change in temperature of mixture, itu boleh. Perubahan suhu campuran, itu boleh. Larutan boleh cikgu? Tak boleh. Sebab kita campuran. You campur logam dengan sebatian. Itu kan campuran. Bukan sebatian. Okey, faham? Faham tak? Guys, yang ni kena ada guys. Ini soalan tahun lepas saya. Senang yang ni tak boleh salah ni. Bio right, tak boleh salah. Campuran. Mixture. Okay. So, pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan ni apa? Ya Allah, ada lukis dah kat sini. Dekat lukisan ni awak nampak dah apa yang awak malarkan. The volume of solution W. Dah. Tu je. Jenis solution W. Jenis logam tak boleh lah. Okay. Apa tadi sih? Isi padu. Isi padu. Tak tahu W apa? Tulis je W. Larutan W. The volume of solution W. Concentration boleh cikgu? Boleh. 25 tu tak mention pun tak apa. Nak mention pun boleh. Kalau you want to mention, you put a bracket 25 cm 3. Up to you. Tapi kalau saya tak mention lah. Banyak. Dah cukup ada pemarkah buat mention buat banyak. 3 markah. Yang ni kan, honestly,
Soalan ni sangat mengejutkan saya tahun lepas. Korang terkejut tak tengok? You terkejut tengok apa? Guys, you terkejut tengok apa? Tolong bagi tahu saya you terkejut tengok apa kat sini. Kan? Saya bila tengok soalan ni, macam salah ke? Salah ke soalan ni? Ni. Yang ini adalah satu pengajaran untuk pelajar-pelajar. Sebenarnya dia ada pengajaran kat sini. Sekejap saya tengah reply chat. Okay, sorry. Ada urgent chat just now. Sebenarnya ada pengajaran dekat sini, guys. Apa dia punya pengajaran? Buatlah recording table ataupun penjadualan data yang betul berserta dengan unit. Selama ni pelajar macam ambil dia kata apa kita cakap ambil ringan lah. Unit tak ada tak apa. Apa boleh tulis-tulis. Apa tak ada tak apa. Sekali nampak 7 markah, ambil kau 7 markah Setiap satu perkara dipertimbangkan. Takut tak guys? Takut kan? Padahal sikit je. Korang seram tak tengok 7 markah? Kalau saya seram guys. Sebagai cikgu saya sangat seram lah. Tak tahu pelajar takut ke tak? Takut tak? Honestly, bila you tengok 7 markah kat sini, I tak tengok soalan, tapi I tengok 7 markah, baru I tengok soalan. Ni boleh terjadi boleh terjadi. Tapi tak pernah terjadi sepanjang 2021 sampai 2024. Tahun lepas baru pertama kali jadi 7 markah. Paling banyak dalam sejarah. Saya pun macam fikir, apa yang nak baletak? Apa ni lagi 1 markah ni tak cukup? Okay, jadi now, saya kupas untuk awak. 7 markah ni, apa yang kita boleh buat? What can we do? Okay, so bina satu jadual, di sebenarnya you kena lukis jadual bagi you punya penjadualan data. Ataupun in English, we call this as the tabulation data. Construct a table to record. Yang pertama, dia dah sebut dah apa yang dia nak. So, korang tinggal follow the flow. Yang pertama, bagi mencatat suhu awal campuran. Initial temperature of the solution. Solution apa? Solution W. Okay? And then, yang kedua, dia ada cakap. Ini korang label lah. Takut korang tak tahu kan? Jadi korang label 1. Okay. Yang kedua, they are telling you, I need a highest temperatures of the mixture. The highest temperatures of the mixture. This is number 2 that I want. The question. Macam saya soalan, saya tengah cakap dengan you. Okay. Dan number 3, perubahan suhu campuran ataupun the change of the temperatures of the mixture. Bila you campurkan X dengan W and you mix Y with W. So, this is number 3. Okay. Kat sini je, dia dah boleh bagi awak 6 markah. Di sini saja. Okay. Sebenarnya benda ni senang gila guys. Senang gila. So, apa yang boleh you nampak dekat sini? You akan ada berapa kolom. Berapa kolom you kena ada. Okay, how many column that you need to be there, present. Berapa kolom? 4. Excellent. 4 je cikgu, banyak-banyak 4 je. Ya. Itulah, saya pun terkejut juga tahun lepas. Okay, I pun buat 4 kolom. I buat 4 kolom Macam, kenapa cikgu tahu 4 kolom? 1, 2. Okay, initial temperature. Lepas tu dekat sini adalah suhu tertinggi. Kat sini adalah perubahan suhu. Kolom pertama, saya nak letak apa? Kolom pertama. Takkan nak buat tak tahu je. Kolom pertama nak letak apa? Sekejap, saya cantikkan sikit lah kolom ni kan. Tutuplah kolom ni. Nak letak apa? Oi, kolom pertama. Sengit lah. Buruk lah. Kejap. Kolom pertama nak letak apa guys? Hello. Kolom pertama what should I put? Jenis apa? Every starter of the column of every starter of the row, you need to begin with your pemboleh ubah manipulated variable. Jadi, it should be jenis, jangan cakap logam jenis logam. Ataupun dalam bahasa Inggeris, a type of metal. Okay, faham?
Faham tak? Jadi apa logam you? So you akan ada 2 row lah. Kat bawah ni tambah lagi 2 row. Ya Allah, 2 row macam ni 7 markah Sayang gila, sayang gila kalau tak dapat. Kan? I rasa I nangis weh kalau tak dapat 7 markah. Sebab senang sangat. Okay. So selepas tu dekat sini nak letak apa? Kolom yang kedua. Dia cakap apa? Suhu awal larutan. So awak nak buat apa? Tulis. So you tulis. Saya tulis warna lain lah sebab kalau tak dia nampak macam sama. Suhu awal larutan. Ataupun the initial temperature of solution W or solution. Saya kena tak letak unit? Apa yang you letak, kalau dia boleh ada unit, you letak unit. Kalau logam tu ada unit, you letak unit. Tapi logam mana ada unit? So, mesti kena ada unit. Tolong tulis, especially 7 markah. Kalau 1 unit tak ada, tolak 1 markah. Sayang gila. Faham? Faham ke tak? Unit jangan tinggal. I ni bukan marah, tapi I tegaskan kat sini apa boleh letak unit, you letak je sebab 7 markah. So kalau tak ada, silap sikit je, tolak 1 markah. Kalau silap sikit je guys, tolak 1 markah tau. Aduh, nangis saya kita. Okay. Selepas itu, apa dia minta? Suhu tertinggi. You tak boleh terus jump into perubahan suhu. Sebab soalan yang minta. So kita kena tulis apa yang dia nak. Suhu tertinggi. Kalaulah tiba-tiba saya tersilap, saya tulis dekat sini larutan. Salah ke betul? Kalau saya tulis kat sini tiba-tiba saya tulis larutan. Salah ke betul? Larutan bermaksud benda tu tak campur yet with the metal. Salah. Dia dah cakap dah dia nak campuran. Kenapa kita masih nak tulis larutan? Jangan buat careless mistake Pada muka lah kalau tersilap kat sini, yang lain semua salah. Okay. So, lepas tu, suhu tertinggi campuran. Ataupun the highest temperature of mixture. Degree Celsius. Okay? You all ni senyap je. You all tengah tulis ke? You all tengah tidur? Kejap guys, saya tengah betulkan saya punya lampu. Sekejap lagi lampu saya mati. So sekejap. Sebab kita punya kelas lama lagi. So saya tengah betulkan saya punya lampu. You all okay ke? You all okay ke? Senyap je ni. Okay cikgu. Kita orang tengah terkejut je cikgu. Tengok markah, tengok jadual ni cikgu. Okay. So lepas tu yang akhir nak letak apa? Perubahan suhu campuran. Tulis. Saya pakai warna purple pula. Perubahan suhu. Kalau tak ada campuran salah Alah, salah je. Perubahan pula. Perubahan suhu campuran. Ini bahasa Inggeris kau ikut je atas lah. Tak muat lah I buat bahasa Melayu je lah kat sini. Tak muat. Okay. Dah. Settle. Belum settle. Sebab tak isi. X, Y. Guys, I would like to tell you, ini akan memberikan awak 1 markah. Setiap bacaan ini akan memberikan awak 1 markah. Setiap bacaan ini 1 markah. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham dia punya mark distribution? Can you get the distribution of the mark? Boleh? Boleh dapat tak distributions of the mark? Macam mana datangnya 7 tu? 1 je silap. Awak akan ditolak 1 markah. 1 je silap, you akan berlaku penolakan 1 markah. Okay. Dalam ni, awak tak tahu W apa, X, Y apa, Z apa, you don't know. So, bila you buat, baru you tahu yang mana exothermic, yang mana endothermic, yang mana tidak ada apa-apa perubahan suhu. Baru you tahu.